Selain pukul 12.30 malam ini, harga ringgit bagi petrol dan diesel akan diturunkan sebanyak 10 sen seliter. Penurunan itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam kenyataan ditekskan ke NTV7 petang tadi. Dengan penurunan harga ini, harga ringgit petrol RON 97 ialah RM2.45 seliter berbanding harga lama RM2.55. RON 92 pula akan dijual pada harga RM2.30. Harga diesel yang juga diturunkan 10 sen seliter akan dijual RM2.40 seliter. Datuk Seri Abdullah memaklumkan harga berkenaan ditentukan setelah mengambil kira harga sebenar petrol daripada 1 September hingga 22 September 2008. Penurunan 10 sen juga dibuat berdasarkan faktor penurunan harga minyak mentah dunia dan nilai ringgit yang susut berbanding dolar Amerika. Ini menyebabkan penurunan 10 sen adalah nilai maksimum dapat diberikan kerajaan. Pelarasan harga minyak ini adalah yang kedua dilakukan kerajaan setelah kali pertama diturunkan sebanyak 15 sen seliter pada 23 Ogos lalu. Keputusan itu dibuat kerajaan hari ini kerana mesyuarat Jemaah Menteri pagi tadi adalah yang terakhir untuk bulan September dan sebelum Hari Raya Aidilfitri minggu depan. Sebelum ni 15 sen ada rasa berat lagi. Ya, ni manakah raya ni dah turun lagi 10 sen, rasa macam beza tu banyak sikit lah untuk perancangan kita macam tu. Kalau boleh turun lagi. Turun lagi ni sebab sekarang pun siang lagi apa lagi kan. Kita pun kerja jauh bukan dekat kan. Banyaklah kita pun banyak komitmen lagi. Patutlah dikurangkan 10 sen. Walaupun sedikit 10 sen tu, tapi memang patutlah dikurangkan walaupun sedikit 10 sen tu. Dan bagi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, penurunan harga minyak itu bukan untuk kerajaan meraih populariti. We promised that it would be at a basis of 30 cents subsidy per litre, and we have kept our promise. We kept our promise last month. We kept our promise this month. As soon as the price of crude reduces, then we also transfer the benefits of the price reduction to the people. And so how can we do it just for the purpose of being popular when all we are doing is that we keep our word? Pada sidang media yang sama, Datuk Syarif Samad turut mengumumkan kadar inflasi naik 8.5% bagi bulan Ogos. Peningkatan itu adalah paling cepat dalam tempoh 26 tahun. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna hari ini memulakan pemantauan terhadap harga barangan kawalan di pasar-pasar 10 negara sempena musim perayaan. Antara strateginya ialah menempatkan pegawai penguatkuasa tanpa uniform di pasar-pasar di 138 daerah. Selain itu, khidmat suri rumah yang bertindak sebagai pemberi maklumat turut digunakan bagi memantau kegiatan peniaga yang menaikkan harga sesuka hati. Kita pasti peniaga-peniaga ni mungkin dia tahu we are around. Dia akan letak harga pada kadar yang telah ditetapkan. Kita kuati apabila kami balik nanti dia mula menjual pada harga yang lain. Di sinilah pentingnya peranan pengguna. Kegagalan peniaga mempamerkan tanda harga adalah melanggar undang-undang di bawah Perintah Kawalan Harga 1993. Mereka boleh didenda sehingga RM15,000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Fasa pertama pemantauan harga akan dilakukan dari 24 hingga 8 Oktober ini sempena Hari Raya, dan fasa kedua dari 20 Oktober hingga 3 November untuk perayaan Deepavali. Di Ipoh, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menasihati peniaga berwaspada dengan kegiatan sindiket yang menawarkan permit palsu penjualan barangan terkawal. Pelekat permit palsu berkenaan dijual dengan harga RM50. Siasatan mendapati salinan lengkap permit berkenaan turut disertakan dengan resit pembayaran kerajaan yang dipalsukan. Ini bukan kerajaan Malaysia ni. Ini cuma saudara macam kerja Malaysia. Kalau ada yang nak cas RM50, terima kasih tu. Padahal kementerian boleh isu resin yang percuma aja. Beliau ditemui selepas mengetuai pemeriksaan bersama bahagian penguatkuasa kementerian itu di Pasar Besar Ipoh pagi tadi. Dalam pemeriksaan itu, beliau mendapati harga kelapa bagi kegunaan pengusaha santan naik mendadak sejak beberapa hari lalu. Pengusaha santan mengeluh harga kelapa grade C kini meningkat kepada RM1.35 sebiji, sedangkan harga biasa sebelum ini hanya 90 sen.
Mahkamah Session Kuala Lumpur menetapkan 7 Oktober ini untuk membuat keputusan sama ada kes liwat penasihat parti Kajian Rakyat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Hakim SM Komati membuat keputusan itu setelah mendengar hujahan pihak pendakwaan untuk memindahkan kes liwat itu ke Mahkamah Tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Kompleks Mahkamah Jalan Duta ini kira-kira pukul 9.51 pagi. Prosiding pagi ini bermula dengan pihak pendakwa diketuai Datuk Muhammad Yusof Zainal Abidin berhujah menyokong kes liwat itu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Muhammad Yusof menjelaskan Peguam Negara Tan Sri Abdul Ghani Pattaya tidak mempunyai peranan secara langsung dalam kes ini. Justru Muhammad Yusof menyatakan perintah pemindahan kes yang ditandatangani Tan Sri Abdul Ghani adalah sah. Pada 9 September lalu, Hakim SM Komati Supiah menangguhkan pembicaraan kes itu selepas Peguam Datuk Seri Anwar Sulaiman Abdullah membantah permohonan pihak pendakwaan untuk memindahkan kes liwat itu ke Mahkamah Tinggi. Sulaiman menjelaskan pemindahan itu tidak perlu dilakukan. Pertimbangan yang hakim akan buat ialah dalam melihat bantahan dari pihak pendakwa sama ada nak hormati prinsip asasi keadilan atau ikut teknikaliti undang-undang, kerana pendakwa nampak bersungguh-sungguh nak pindah ke Mahkamah Tinggi dengan hakim yang ditentukan. Jadi itu keadaan sekarang dan ditangguh sehingga 7 Oktober. Datuk Seri Anwar didakwa dengan sengaja melakukan persetubuhan bertentangan dengan aturan tabi'i terhadap Muhammad Saiful antara pukul 3.01 hingga 4.30. Dalam pada itu, Datuk Anwar hari ini mengesahkan belum ada sebarang pertemuan dengan mana-mana pemimpin kerajaan bagi membincangkan isu perairan kuasa kepada Pakatan Rakyat. No, not that I'm aware of. He may have some privy to some other information, but as far as I'm concerned, what the Prime Minister said was right. Very rarely do I agree with Mr. Abdullah Badawi. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi menafikan laporan agensi berita luar negara yang mendakwa bahawa pertemuan sudah mula diadakan di antara Wakil Perdana Menteri dan Pakatan Rakyat berhubung peralihan kuasa. Laporan itu memetik kenyataan Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat Tian Chua bahawa sudah ada usaha ke arah itu. Sinonim dengan julukan bulan penuh keberkatan, Ramadan bukan milik orang Islam sahaja, malah keberkatannya turut tempias kepada penganut agama-agama lain. Ahli Parlimen Batu contohnya turut mengambil peluang menganjurkan majlis berbuka puasa dan ramah mesra bersama penduduk kawasannya di sebuah hotel di Kuala Lumpur baru-baru ini. Tian Chua kelihatan segak mengenakan baju Melayu sepasang sampai dia bersongkok, malah langsung tidak kekok menggayakan pakaian tradisi orang Melayu itu. Hadir ke majlis itu para penduduk Parlimen Batu, anak-anak yatim yang dijemput khas, petugas media, wakil Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan juga wakil Polis Diraja Malaysia. Tian Chua dalam ucapan alu-aluannya menjuru rakyat bersama-sama membantunya menyelesaikan segala permasalahan di kawasan itu tanpa mengira perbezaan agama, bangsa maupun fahaman politik. Majlis yang bermula jam 7 petang itu berakhir sejam kemudian selepas penyampaian sumbangan oleh Tian Chua kepada anak-anak yatim.